Saudara. Kita nak pergi mana saudara? Nak pergi KK Akinabalu. Kinabalu guys. Kita ke Muncak Alam bersama Ijul. Ke Muncak Alam bersama Ijul. Manoi. KK. Mana Lik? Tak tahu. Expo tu sama lah. Sama ngapek lah kau ni. Fly. Kita fly. Ke mana bos? Ke KK. Cek apa? Cek awet. Cek Semandak. Cek Sumandak. Kundasan. Kita dah sampai KK. Katanya sejuk. Macam cerah saja. Belum lagi. Oh. Mari. So, bila dah sampai, kita boleh menuju ke Imat dulu, beli barang sikit, barulah kita ke website. Okay guys, kita dah sampai food court Grace Point. Mau cari makan. Nak makan apa yang sedap-sedap. Apa dah? Nasi biryani. Macam nasi biryani kambing. Biryani boy. Lagi dia kan. Satu. Bos, cari apa bos? Makan dulu bos. Kambing. Ada kambing dulu Sabah. Sabah ada kambing dulu. Okay guys, settle sarapan. Sakit perut. Sampai sakit perut. Test tandas dulu. Masuk angin terus member. Masuk angin. Macam makan? Okay? Okey lah. SNG baru. SNG. Okay, update guys. Van di Huni lipas. Van ni dah kena tungki guys. Bukan lipas kan. So kita baru settle beli makanan. Beli ayam. Beli air. Beli air nak bakar nanti malam. Makan. Sudah pukul 132. Masih di van. Aku ingat kat KL je jam. Rupanya Sabah pun jam dah. Sabah pun jam tu. KK bah. Jam plate. Tahu memang nak mandi je. Finally guys,
We are here. Saya ini original Sabahan, mantat kampung nuntunan api-napin. Jangan koti, kau tidak percaya saya, menyesal nanti bila kau dengar ini. Oh dari sayang, kau mau saya sikut tu Gunung Kinabalu sama Sungai Pagalan, baru kau mau percaya dengan kata-kataku saya original. Andai kau tahu mimborosoku dusun karati ko ponangku ono ti borosonku no kuro tu kong igis kau dono korongo dusun mantat ganingau. Saya ini original Sabahan, mantat kampung nuntunan api-napin. Oh dari sayang, kau mau saya sikut tu Gunung Kinabalu sama Sungai Pagalan, baru kau mau percaya dengan kata-kataku saya original. Andai kau tahu mimborosoku dusun karati ko ponangku ono ti borosonku no kurangku kau ngingis kau dono korongo dusun mantat ganingau. Oh doi sayang, kau mau saya sikut tu Gunung Kinabalu sama Sungai Pagalan, baru kau mau percaya dengan kata-kataku saya original. Andai kau tahu. Good morning guys. Pagi. Awak tembak dalam ni. Sekarang Awak nak bersin. kau buat asma pula kat sini. Tiba-tiba ada condition lah. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan. Morning guys. So hari ni kita mau ke mana Boskur? Ke Desa Dairy Farm. Desa Dairy Farm. Macam tak pernah tengok lembu. Lembu menyusu. Oh pokok tu. Boy. Sini. Tolong guide. Nampak. Tolong guide. Nampak. Itu adalah Gunung Kinabalu. Sisa. Medical lah, medical. Lembu tu. Ya, ada. Aku ingatnya kerja patung. Our first encounter. Itu tu aku ingatnya kerja patung tadi. Lembu lah. Okay, sekarang kita nak pergi menyusu lembu. Kita menyusukan lembu atau lembu menyusukan kita? Antara dua je. Yang penting kena dapatkan susu, Yes. kena dapatkan aiskrim. Cadu. Wah, aiskrim susu lembu. Dia orang ni. Wah, dia orang produce sendiri. Mantap. Nanti kita kena review. Style dia bukan. Aramai Kopio Hiti Desa.
Seronok sangat. Aku ingat dia beritahu nama pokok. Transit. Aku fikir nama pokok. Rupanya statement. Statement. Dia tak Aramai Kopio Koplo. Kopio lah, Koplo tu dangdut. Aramai Kopio Hiti Desa di Rifa. Maksud dia seronok sangat di desa di Rifa. Jadi di sini lah guys. Kau nampak tak dalam lembu ni? Anak-anak lembu. Anak-anak lembu. Hello, what's your name? Hala. Hala. Lihat. Tuan cik. Grass. Oh. Kita bagi susu kat diorang. Diorang pula nanti dah besar bagi susu kat kita. Oi, bukan. Apa ini ragutnya tu? Ya Allah. Bukan rumput. Astaga. Bijaknya kamu ni. Hei. Rambut kau lebih kurang ah. Halah. Ashbourne. Nama tak nak kalah. Nama gangsters ya. This is Ashbourne. Okay guys, ada cerita sikit pasal batu ni rupanya. Batu ni asalnya daripada Gunung Kinabalu. Dia cakap gunung ni due to powerful ancient glacier. Lepas tu dia buat turun by massive mud flow. 25 km dari sana turun sini. Mantap. Okay guys, sekarang kita tengah melihat proses memerah susu. Kita nak beli ais krim. Syahane, Raja. Gas krim guys. Dapat ais krim. Yogurt Gelato. Wait, very nice. Padu tak padu? Padu weh. Panas ni ya? Cek tempat dulu. Hello. So, review sikit je. Desa Dairy Farm. Semua okey. So, tengok proses lembu keluar susu semualah. Tapi Satu je. Bau busuk. Bau busuk. Biasalah, bau lembu kan. dia nyanyi tu elok sikit je. Yang nyanyi terpaksa OT. Sekejap. Tu dia tengah on. Geng-geng sikit. Tengah on tu ya. Ui lawa dia. Ui gila sama siap. Ui. Din, duta susu ke? Okay, sekarang kita nak on the way pergi di Lengkuas. Makan lengkuas. Perut dah lapar. Tadi makan aiskrim je. Pagi pula makan sandwich je. Ingat sandwich tu 2. Satu je. Nak gambar mana ada? Takkan tripod pasang kat lembu.
Okay ya. Macam apa? Stay tune. Okay guys, sekarang kita ke Masjid Bandar Kota Kinabalu. Dia macam masjid ni macam seolah-olah atas air. Macam apa tu? Masjid Kristal eh? Benar. Bukan Masjid Sultan di Terengganu. Ha. Yang terapung juga kan? Benar. Yes. So kita nak semayang jap. Ijo nak buang air. Signature buang air si Ijo. Bukan saya, tapi semua orang. Tunjuk di depan sana. Okay lah, kejap sekali air daripada depan sana tu. So semayang-semayang. Lepas tu mungkin cari cendati ke? Tak ada. Kita terus shoot pergi Terus airport. pergi airport lepas tu. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان Selesai. Kat belakang. So sampai sini saja trip kami. Jumpa di next trip. What's up? حبيبي يا محمد